Bo nak bangun sahur moci-moci weh. Kita nak ke sahur pukul apa moci? Pukul 4. Pukul 4 dah senin. Ambo tiap-tiap tahu pukul 4. Pukul 5 tu ya subuh. Pukul 5 tu sedap dah, ya subuh dah. Tu nak ayat atau kita ni subuh. Pukul 5. Pukul 4 kita bangun dah. Tapi jangan bangun pukul 4 lah. Kita nak curi sikit. Pukul 3:30. Kita koci dalam terosak kita ni 3:30. Bos apa 3:30? Kita bergenyeh putih mata. Bangun, masuk jamai, masuk tandah. Bahasa nak buat air kecil, air besar tak ada. Bahasa nak ketuk-ketuk derah lah jamai tu. Buam! Buat sekaligus. Sudah siap belakang cuci dah. Ambil lah wuduk air semaya. Kuat tui. Baik air semaya sudah kat tubik kak. Ibu-ibu ni masuk dapur dulu. Air mayat dah. Jadah dah denu. Masuk dapur. Pah. Gas kita dua ke. Mulah ya tu. Pah. Ambil gula tak satu. Ambil sayur tak situ. Nasi becik. Pergi panas semula. Siap dah. Tapi api kecil lah. Api kecil kali. Kita slow kecil api. Kan kita nak semaya. Curi semaya panggil. Tu. Kita nak masuk kanus juga. Allahu Akbar. Saja aku semaya sunat tahajud 2 rakaat Allah Ta'ala. Sudah Assalamualaikum. Bangun pula. Allahu Akbar. Saja aku semaya sunat tahajud 2 rakaat Allah Ta'ala. Sudah 2 rakaat Assalamualaikum. Padahlah 4 rakaat dah tahajud. Aku nak mai sunat taubat aku ingat aku dulu ni dosa banyak. Allahu Akbar. Saja aku mai sunat taubat 2 rakaat Allah Taala. Baca hak kita pandai je. Baca kita pandai je. Jangan tinggal Fatihah ayat tu lah nak qul huwallah saja ringku. Inna a'tainaka alam tarakaika iza ja'aka tabbat yadaka tak ada kira. Bacalah. Allahu Akbar. Tambah 2 rakaat lagi taubat. Jadi tahajud 4 rakaat, taubat 4 rakaat. Tengok je, tak apa lagi buku 4. Allahu Akbar. Semaya sunat hajat 2 rakaat. Maya sunat hajat 2 rakaat. Bo sudah maya siap belaka dah. Kita buat kat tangan lah, doa lah. Ya Allah, ya Tuhan aku nak ayak kemung ni, ya Allah. Tahun ni ya Allah aku bangun ni ya Allah. Tahun lalu aku tak bangun ya Allah. Tahun lalu aku tak bisa bangun ya Allah. Aku bangun makan sahur ya Allah. Tapi tahun ni ya Allah aku berasa nak mati dah ya Allah. Aku pun berasa kecu dah ya Allah. Tahun lalu aku berasa terik lagi ya Allah. Aku berasa lama lagi nak mati ya Allah. Tapi tahun ni aku berasa tak arak benar ya Allah. Berasa patah benar ya Allah. Habis itu aku bangun ya Allah nak minta ampun padamu ya Allah. Aku ni gak dulu dosa banyak ya Allah. Kalau aku tak rayak kamu tak minta kamu siapa dia ya Allah mu Tuhanku ya Allah. Kena mung belaka ya Allah. Karena mung Tuhan ya Allah aku sembah mung ya Allah. Ampunlah dosaku ya Allah, dosa kecil dosa besar ya Allah. Ya Allah jadilah anakku ni ya Allah, anak yang soleh solihah ya Allah. Aku bimbing hendak ngaji di sekolah tu ya Allah. Tak tahulah nampak dia tu tak ada gapo lagi ya Allah lah ni ya Allah. Aku bimbing kan anak rumah tepi rumah aku ni ya Allah doleh hutan belaka 3 beradik ya Allah. Ketung lebih ya Allah aku bimbing anakku ya Allah. Aku nak minta lah wimung jadi anak soleh ya Allah. Aku ndahlah sesak ya Allah. Tak kalau anak tak pakar pula habis aku. Tapi dah dalam bakar aku terakung aku dia habis dah ya Allah. Malain ku nak ayak kemung ya Allah. Juga tok lakiku ya Allah. Moleklah abaiku ni ya Allah. Aku tengok dia ni jadi kebaikan kau tua ni ya Allah. Ya Allah muselu sikit ya Allah. Baru ni ku kena menapa dah lagi tah ya Allah. Tidak. Royak berlaku. Kalau ada pahang untuk lelaki, ada juga untuk lelaki masa baikai. Tidak. Anak, ikutlah. Kalau untuk lelaki pun minta. Bila untuk lelaki, minta. Ya Allah, biningku ni gak, ya Allah. Dulu aku ambil dia buat bini ni gak, ya Allah. Tak ada dah dia, ya Allah. Ya jangok, lepas tu ya juruh, ya Allah. Kalau tak juruh, aku tak ambil juga. Walau jangok pun, ya Allah. Aku tak ada lapar, ya Allah. Tapi kau ambil juga lah. Tapi lah ni pelik ya Allah. Gena kau berhim ngepek ya Allah. Oh dia yang ngepek kau ya Allah. Mula pukul 7 sudah pukul 11 ya Allah. Tak kena kau bini kita ngepek. Minta Tuhan juga.
sudah tak? Wassallallahu ala Muhammad wa ala. Dah. Bangga gerak anak. Bangun. Pukul 4. Kisah tahu. Anak pun bangun masa kita pun buh nasi dah, buh sayur dah siap, laku lah hidup siap dah. Molek anak mari duduk. Tok laki sekali dengan kita dah. Bangun sekali dengan kita dah, kata bangun tenang situ dah. Apa nama jadi tok laki? Tidak. Mungkin nak masuk surga, kita janji nak masuk surga sekali. Mula-mula nikah gitu lah dah. Tak cerah sampai mapuh dah kita ni. Mek mengaku ni. Tu nak ayat tu. Kita nak masuk surga sekali. Ya. Buat ibadat pun sekali. Gi umrah pun sekali. Gi haji pun sekali. Gi bakok pun sekali. Tak ada tinggal dengan kata Allah rapat sungguh. Kita janji dah ke. Begitu nak buat main-main keluarga. Tu nak ayat tu. Tu nak ayat tu. Kita buat sekali. Where dia duk maya tepi tu. Kalau tok laki kita boleh dituk imej, ya tak dituk imej semaya kiam. Semaya kiam. Wemu jadi tok imej Kita tak ada pergi sejik dah ni, kita maya rumah kita. Kita maya kelamin dia dah. Kalau kita, kalau tok laki kita tu dia besok, tak apa. Dia jadi tok imej, baca derah apa tu? Baca derah 2 rakaat, 1 salat, 2 salat. Kalau tok imej, kalau tok laki tak leh ya. Tosoh ayah. Abang dia itu email tu lupa habis. Fatihah tu lupa. Lepas tu kadang-kadang ketuk tak berasa ya. Tak tahu tu biar mana ketuk. Kenaling, abang kenaling ya tak boleh. So, pakai masing-masing maya. Bang dah, dia jadah lek kita sini. Dia doa cara dia mai. Dia boleh banyak lagi. Kita dah gaduh dengan sayur dengan gula ni. Dia boleh lagi anak hari tu dah lagi 2 rakaat, 4 rakaat lagi. Capur dengan hak petai tadi 30. Hak ni 10 pula 40 rakaat. Allah tiap-tiap malam 40 rakaat. Malam mana kena malam Lailatul Qadar boleh pula loteri hak Allah Taala. Kerana Lailatul Qadar ni tak ada dah mahasan. Tu nak ya. Tak ada kena jaga dah Lailatul Qadar. Tak ada kena cari dah, kita buat penuh dah. Ya naknya Lailatul Qadar ni kita buat amal hak penuh. Hak temti. Nah ya tu. Nabi dia tidur. Lepas tu dia bangun, kita pun sepatu kena tidur. Lepas tarawih pukul 10 tidurlah. Sudah pergi makan colek situ, somtang situ, rana situ, klik mari tidur dah lah. Bangun pukul 3. Tiap-tiap malam. Bila lah Tuhan buat turun malam Lailatul Qadar, khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Tu Lailatul Qadar. Lebih baik daripada 1000 bulan macam-macam. Malam kun dia. Ulama wicai tu bik kata sama semalam ni tu sama dengan orang buat amal ibadat tak ada bukti gaduh 83 tahun 4 bulan. Tu semalam ni tu. Kita boleh pulabun. Kita boleh falah tu hewi semalam ni kun dia. Kena malam Lailatul Qadar. Kita pergi buat amal malam tu kena Lailatul Qadar. Kita boleh malam tu saja. Supaya kita buat amal tak ada bukti gaduh 83 tahun. Allahu Akbar. Tak ada dah. Dosa habis 2 kali sehari semalam apung kita. 58 malam, 58 kali tu hak dosa. Gi kena Lailatul Qadar, dosa tak ada, pahala banyak. Ni hak kita nak sekarang ni. Sampai orang mati lepas pada Ramadan tak ada gapo. Tapi pahala dia banyak, mahasan banyak. Pas kita nak pergi timai pahala macam ni nak pergi ni. Karena tiap orang nak timai ni. Po'oh nak timai. Tu nak ayat. Rong nak timai. Kru semua kena timai, tu email kena timai. Ya, tu khotik tu bila kena makan semua orang kampung, motong tu orang kau buat benar kau gapo kena timai belaka. Amba-amba kena timai. Karena tu hai janji dalam Quran siap dah kena timai. Pas kalau kita tak ada pahala nak timai gapo? Hari ni kita duduk bosan, takut kita nak mati, pahala tak ada. Muka Tuhan tak boleh nampak pahala dengan dosa. Paling tengok tak ada. Dosa pun tak tahu. Kalau boleh nampak tengok mudah. Kita tengok dosa aku banyak mana ini. Besar juga ni deh. Tak wani nak mati lagi.
Tengok pahala pula. Tengok. Kecil. Aku duduk semaya buat gino tak ada pahala. Kita boleh apa? Kita boleh usaha jadi banyak. Ning hak terai-terai adalah hadis Nabi royak dah. Kata dosa kita diampunkan. Hak telah lepas dah, Hak dapat kita tak tahu lagi. Hak lepas dah tu apa 2 kali sehari semalam. Tu. Lepas tu kalau boleh malam tu qada, Allah, malam tu saja boleh 83 dah. Supaya kita buat amal 83 tahun supaya kita buat amal. Lek tengah hari kita puasa, lek malam kita qiyamul lail. Lek tengah hari kita puasa, lek malam kita qiyamul lail. Bila ni? Sama mana ni? 83 tahun buat lagu ni. Pahala kita banyak mana? Tu hari kita semalam ni banyak tu. Bahkan lebih baik hak kita lagi. Pada ambil mana lagi ya? Ni nak ayat ada dah. Pasal apa? Kita mati esok tak ada bosan dah kita. Tu tak capur lagi dengan kita panggil demo buka puasa. Tak capur lagi dengan pahala yang kita baca Quran. Tak capur lagi dengan pahala kita bagi sayur ke demo. Nak royak atas setara tu. Tu di bulan Ramadan. Ning Ramadan ni. Ning nak royak kelebihan Ramadan. Dia pahal hak ning. Dia rajin selalu dah. Tak pahal hak ning dah. Kita cuek okat cari duit. Bulan Ramadan Tuhan hari ni suruh kita ibadat. Ramadan syahrul ibadah. Ramadan ni panggil bulan beribadat Allah. Tapi kita dak bulan cari duit. Sabit tu bakal nak jual belaka bulan Ramadan. Dia bulan Ramadan lah kedai baru. Tak biasa jual tu kat weh. Lek petagi ni masa ni kau ni. Nak jalan tak leh ni. Kena pakai caracau. Ya tu tak heran dah. Mutu kereta lagi sumak dia dah. Gini tu. Bukan ibadat dah. Umat ranggah. Umat makan. Bubuk makan. Ada setengah orang ni bangun pukul 3. Dia royak ke saya. Ambil pukul 3 nak malam. Saya pun tanya. Boleh apa rekaat dia mau bangun pukul 3 buat tahajud. Dah ambil bangun kukunyu. Bukan semaya tak kukunyu nak berjual. La ilaha illallah. Bulan Ramadan bangun pukul 3 kan mak semaya ada kukunyo. Sial ada. Tu numuk. Klok. Orang berqiyamul lail dia ada. Tu nak ayat kita ni. Jadi tak ada buat amal ibadat dak. Bawa orang bengorek ya barulah katuk payung din nak kelik. Baru katuk payung din nak. Ambil kabak-kabak ke apa semua kau tu duk jual tu kat booth tu. Baru start kereta bela-bela klik makan onde. Nyau. Siapa rumah makan onde. Bawa siapa rumah tu ambil es maya. Allahu akbar. Ngacuk jual tu. Allah. Maya ngorek. Dah yang ngorek tu ambil batak. Di sejadah tu. Tu laki pun. Bini pun. Dia negara. Bila tu? Pukul 3 pula. Engkau buat anak malam pukul 3 jual bulan Ramadan. Tawih tak? Dah. Nak tawih kena ke? Moga mula jual pukul 10 pagi lagi. Kata moci tak usah jual lah pukul 10 tak molek. Tak jual pukul 10 moci. Bila puasa. Jual lepas zuhur. Baru pakai pergi cari makan ni. Tak beli awal-awal. Tak boleh moci. Moci suka jual pukul 10 laku ya. Tak laku kena puak oleh hutan yang mari beli. Puak tak puasa. Puak kecung saja mari beli puak dia. Akak 3 nikah habis dah pukul 11. Beli puak oleh hutan. Kena jual ke puak tu lah kita. Ni orang kita nak ya. Yang penting duit. Dia tak mikir kau nak duit. Duit pun tengok gatik. Duit bawa heret ke dalam neraka tak ada pasal. Ni. Terjual halal tak apa. Pukul 4 kita kelik dah. Pukul 4 kita kelik dah. Jual secara mana kelik dah. Cedek anak nak buka puasa. Kita sendiri nak buka puasa. Hak sejik lagu mana. Hak barasah ni. Tu. Ni kelik-kelik orang buka puasa dah. Siapa tak kereta, mampu kereta. Allahu Akbar. Lapai takung. Lapai bekah. Makan ni dia.
Tugak weh, ha klik. Tugak malam-malam duk bila duit lah. Duk kecek kelamin tu. Oh tak. Loh hari ni boleh 4,000 lebih ya orang. Mari boleh ni. Geno Mu ngetik waris haimu. Tak ada juga ada. Banyak haimu tadi. Ingat hot tu 2 jabe. Nak 2 dia tu. Lepas dia nak banyak. Ada beli skobok. Waktu mahir ke dia ingat tak? Anak dia nak kira tu habis. Ni nak. Lu ha wemu. Tak agak lagu ni wemu tak sagi dak esok pun. nak duit, nak tu bulan. Ni orang panggil bulan Ramadan bulan ibadat. Tapi kita cari duit. Jangan lagu tu. Cari makan tu tak larang. Tapi tengoklah bulan Ramadan dia mari setahun sekali ya. Terawih pun ada bulan ni, tak sodok hajing nak bulan lain. Bulan Mahram nak sembahyang tarawih tak ada. Bulan Safar nak sembahyang tarawih tak ada. Semayalah bulan ni saja. Haning nak ayat tu mahasan sungguh. Ni nak ayat ni hakikat bulan Ramadan. Sampai itu kita tengok di doa tu, doa bulan Rajab. Lagu mana doa bulan Rajab? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah ya Tuhan kami, bagilah keberkatan hidup kami di bulan Rajab. Ya Allah ya Tuhan kami, bagikanlah kehidupan kami di bulan Sya'ban keberkatan. Minta berkat 2 bulan tu. Tapi bulan Ramadan, wa ballighna Ramadan. Bulan Ramadan tak ada minta berkat. Wa ballighna Ramadan. Ya Allah sapalah kami ke bulan Ramadan. Bulan Ramadan kita tak ada minta berkat, minta wisapa. Minta wisapa. Karena orang sapa ke bulan Ramadan boleh puasa ni, Allah orang ni sujud. Orang sujud ya. Orang tu pilih sekali. Kenapa boleh kata gitu? Banyak mana orang ada Tuhan tak ada sapa bulan Ramadan. Malam esok dah nak tengok anak bulan. Mati berat dah. Mati dah. Oh, dia mak kata sing mati dah. Bila? Lah, tadi. Allah, kemarin dia duk kecek dengan kita. Dia oyak atas tahun ni dia nak ada bapak sekati pala kutu 5 ekor dia. Ini buat buka puasa dia sejik dah. Dia oyak dah. Oh, sing masya-Allah dia. Orang kena mak. Dah, dia oyak. Dia tahun ni dia tahu nak makan wik tu sedap sikit lah. Dia tahu sekati kita ni. Buat kira ada lagi anak ayah cerdang tu. Belah-belah ekor dia duk cedek. Baru susuh putih jagung dia baru bermolek dah. Lepas sekati teh ayah bapak pula. Apa mati keraka senggi dah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang tak ada siapa bulan Ramadan. Sebab tu kita nak minta wa ballighna Ramadan ya Allah. Sapalah kami ke bulan Ramadan ya Allah. Karena bulan Ramadan tak ada dah moci-moci tu, tak ada dah. Kita nak pergi tiap, nak pergi buat banding ni, nak pergi pegu tak ada bulan mana. Nak sama bulan Ramadan. Tu bahagian ibadat.